Amaran untuk tuan-puan yang ada simpanan duit yang banyak dalam akaun bank. Simpan bertahun-tahun tapi tak kaya-kaya, jom saya buktikan. Boleh tengok video ni sampai habis dan save untuk rujukan akan datang. Katakan hari ni tuan-puan simpan RM50,000 dalam akaun bank. Selepas 6 tahun nilai RM50,000 dah turun menjadi RM39,000, iaitu penurunan sebanyak 21% dalam tempoh 6 tahun. Dan selepas 12 tahun nilai RM50,000 dah jatuh menjadi RM31,000, iaitu penurunan sebanyak 37.5%. And kalau kita simpan RM50,000 tadi dalam tempoh yang lebih lama, iaitu selama 18 tahun, nilai RM50,000 boleh jatuh kepada RM25,000, iaitu kejatuhan nilai sebanyak 50%. Angka duit simpanan RM50,000 yang kita letak dalam akaun bank tu memang tak berkurangan, walaupun 1 sen tu. Tapi kuasa beli RM50,000 tu yang makin berkurangan. Macam mana nilai RM50,000 boleh berkurangan pula? Sebab berlakunya inflasi sebanyak 4% setiap tahun. Bayangkan tuan-puan, RM50,000 hari ni boleh beli kereta Myvi. 18 tahun akan datang, RM50,000 yang sama mungkin boleh beli kereta Axia je. Dividen 4 ke 5% yang kita dapat daripada ASB maupun tabung haji juga tak mampu nak atasi persen inflasi yang berlaku setiap tahun. Apatah lagi orang yang simpan duit dalam akaun bank biasa dividennya tak sampai 1%. So sebab itulah orang yang simpan duit bertahun-tahun tapi makin miskin. Even Robert Kiyosaki pun bagi tahu, save as a loser. Sebab apa? Sebab nilai duit kita dari tahun ke tahun dimakan oleh inflasi. Berbeza pula dengan simpanan emas. Berdasarkan sejarah 20 tahun ke belakang, kenaikan harga emas meningkat sebanyak lebih 600% dan purata kenaikan harga emas setiap tahun sebanyak 8 ke 10%. Sebab tu tuan-puan, kalau untuk simpanan jangka masa panjang, saya dah sarankan tuan-puan simpanlah dalam bentuk aset emas. Tapi kalau simpanan untuk jangka masa pendek, contoh untuk 1 ke 2 tahun sahaja, tuan-puan boleh simpan dalam ASB mahupun tabung haji. 1 kilogram pada 2,000 harganya sekitar lebih 50,000 sahaja. Hari ni 1 kilogram yang sama telah mencecah lebih 500,000. Jadi tuan-puan, soalan tanya, siapa yang lebih kaya? Fikir elok-elok. Untuk tuan-puan yang berminat untuk mulakan simpanan anak emas di Public Gold serendah RM100 sahaja, tuan-puan boleh tengok pin video atau just klik link di bio. Yang berminat untuk belajar lebih banyak tentang ilmu emas dan kewangan boleh follow saya rapat-rapat.